Budak tu yang dah. Budak tu memang. Weh, macam aku kutuk. Hai, good morning semua. So hari ni kita orang akan hantar panel ke mana? Ke tempat destinasi yang mereka nak. Iaitu Bit dengan Arman. Diorang nak on the way dah sekarang. Mana dia? Tahu lah, nanti dia gerak kan. Kalau aku kat sini pun dia gerak. Ibu tu gerak-gerak situ. Ada Christmas lights. Awak. Jadi kami disidai oleh Fawaz dan Pak Izzy. Kan? Aku bangun pukul 9. Okay, lepas tu kita sebab 9:30. Pulang pukul 9. Lepas tu 9 suku kita tengok phone lagi. Lepas tu tengok-tengok sekarang pukul kita dah siap dah. Tengok perempuan siap lagi awal lah lelaki. Lelaki dah. Tuan lambat juga siap. Aigo. Nah, ni Ana siap makeup je aku tak. So mesti kita orang ke EBA mah sarapan dulu. Sarapan mana? Besok saya akan cerita. Habis ni. Okay guys, sekarang update kita orang akan ditinggalkan di Oman. Sebab doktor nak jalan tapi kita kan ada masjid je. So kalau masuk kita orang, aku, Fawaz, Pak Izzy, dia semua pertama lah sebab kita orang tahu tenang. So kita orang tengah sari nak pergi mana. Which is sekarang kita nak beli Abdali je. Abdali je. So ni ada PT. Cui tak ada duit dah bulan ni memang. Ada PT je. Tapi tak nak balik bebas. You eh. So kita tunggu je dekat Oman. Apalah. Allah. Sekarang tengah tunggu sebab Saya kan sampai sekarang saya happy sebab program dah tu. Syukur gila. saya pun happy tengok dia happy. Sebab dia baik kena nangis. Tolong tahu Pak Izzy tolong tahu. Pak Izzy tolong tahu. Betul. Laki dia ambil contoh bagus lah. Saya macam sebab mula kita tengok komputer tu kan sebab untuk anak selama je. Sampai tu mana dah tahu kan ada anak-anak lain yang baru relax. So dia try kat pertama tu. Yang hantar 10, yang tulis nama 24. 23. 23 Dr. Kebab. Siapa yang tanya? Oh, Syifa tanya. Kata Zaki tu digunakan untuk makna sedap juga ke? Kata Allah kata betul. Ni kan Zaki Azkar Syed. Kapshi Azkar Syed. Tak. Okay, korang boleh breakfast. Oh, ada belakang tu. Tengok vlog. Hai. Nanti tag saya. Taksi. Nak. Tapi tak tahu lah aku. Macam nak. Boleh try? Dia kena ikut arahan tu pada kertas tu. Azkar Syed kul hasakhina qabla tabarrud. Nah. Dia suruh makan sebelum sejuk. Kan betul tak? Betul. Cakap lah konon je Nabi lah ni arahan-arahan ni. Tapi dia pandai lah. Kononnya Nabi beritahu Abuya ni bagi tahu. A few moments later. Sampai. Terus. Banyak bukit tu semua. Hotel. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey dah. Bye. Lepas ni kita orang aman. Aman trip guys. Sekarang tengah jam mendekat. Sekarang kita orang dah sampai ke hotel. Hari sampai, kita berpisah dengan doktor, dengan mereka berdua.
Kita orang akan berpisah dengan doktor. Kontek-kontek lah. Malaysia pun. Mama tolong naik rumah sekali. So tak jadi pergi mall. Kita jalan secara rawak. Sana ni Ni Bilaban. Tak jalan mana dah amat ni. Penat weh bukit. Oh tak ada bukit. Siapa dah nak? Senyap. Kita sini kat kawas tau. Turun pula dah. Ni bapak curam. Hana tak nak kawan saya. Saya banyak carut kat dia. Yana penat bo. Tolong bo. Penat 2 hari dah tak habis lagi. Kira jalan pula daki pula kat Aman ni. Kau tak ada. In the wall. Apa lagi satu? Kita Brunei. Yang kau kena turun tu lagi tinggi tau kalau naik. Letih Brunei. Flashback. Sekarang kita orang decide untuk naik benda tu. Ni baru landai sikit. Dah penat. Mampuslah aku. Okay, aku ready. Penat nak mampus. Nampak. Tiba-tiba sampai Bilaban ni. Nak order apa tak tahu dah. Yang manisan-manisan ni tengah kat syurga ni. Jadi apa? So kita orang tiba-tiba pergi Roman Theatre. Hana, tu apa ni pergi Roman Theatre tiba-tiba? Sebab Yana tak pernah pergi walaupun datang TV. Aku dah pernah pergi awak kali. Ay, 2 tahun 3 tak pergi lagi. Tak boleh. Ada orang tahun 4 tak pergi lagi tak. Volkswagen guys. Volkswagen. So ni lah Roman Theatre. First time datang. Dia dah sampai Roman Theatre. Tadi naik taxi F tu dia tak tahu lah bila sebut Roman Theatre, dia tak tahu. Dia macam blur. Apa benda sih Roman Theatre rupanya. Dia tak faham. Romania. Ila Arabi Mudarras Romani. Kita sebut Mudarras Romani. Kapas. Yana aku boleh kapas. Dia kapas. Kat syurga. So makan Bilaban dan makan makanan dibawa. Bilaban. Sedap ni. Cakap ke apa ni? Dapat kek. Kek dengan mangga. Kek mangga. Wow. Ya. Rasa. Hari tu kau tak makan ke? Tak nasi yang ni. Bismillah. Sedap. Ada kek dengan sedap kan? Sedap. Kan? Sedap kan? Oh my god. Sedap. Semangga dia. Rasa kek. Dah tu yang dah. Macam aku kotak. Benda ni baling. Benda. Minta lama siang. Musibah kat tu. Goblok! Rakam dia. Hantar kat sultan. Hantar kat sultan. Kacau Jangan masuk video lah weh. Aku benci budak tu. Tak malu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nya nak healing kat sini. Astagfirullahaladzim. Jadi hilang mood tahu tak? Ya Allah, sabarnya ni Alma, sabar. Hilang mood weh. A few moments later. Kami dah, kita orang gerak balik ke hotel doktor sebab doktor nak bagi something kat kita orang. Let's go. So sekarang Yana dah sampai dah hotel dan Faizi dengan Fawaz tak sampai lagi. So dia kata kena lipat lah benda diorang kat UJ lagi untuk ambil kereta. Lepas tu di sini Yana mau solat Allah. Tak Yana solat kat mana? Dekat lobby hotel. Hana jangan. Dah. Sekarang tunggu doktor dan tunggu Fawaz. Let's go. A few moments later. Dan sekarang kena sidai.
Sifat Izzy tu kena lipat lah apalah. Aku tak faham. Arab suka lipat. Lipat tu maksudnya tipu tau ibu. Yana penat. Esok kelas nak datang ke tak? Besok aku ada quiz weh. Tak datang. Ibu, dia Yana ada. Ibu. Lip oil serum. This is original. Sangat best. Yana sangat suka. Masih cantik Buat sekali aku lah ikut. Sekejap dia nak keluar dah tu. Ya Allah, keluar dengan panel macam ni. Aku rasa tak kering dalam hari raya. Sekejap. Kau tak payah buat ni. Kau ambil ni. Ambil benda ni pakai. Apa ni dah? Pakai kat baju. Ada pakai 2 lapis kan baju kan? Saya dia orang kapas. Oh my god. Dia happy betul dah bawa kita kapas. Satu joy beli kat tu RM6. Dah bilang tau. Saya tak suka. Saya tengok ni. Kak, kenapa aku pakai satu daun macam ni kan? Lepas tu kan, muka aku nampak kecil, lepas tu kepala aku nampak besar. Kita tak cakap. Dia yang Tak, cakap. serius. Aku tu pakai depan sangat. Nak cepat sangat tadi. Sampai kat dah. Inilah map yang bagi ni. Ya Allah, aku tak gerak lagi ni. Aku ingat lambat lagi dia cakap. Sebab tadi dia cakap dekat Rostu Balat jam. Lepas tu dia kata macam mana sekarang? Lambat Kisah kena lipat. Lambat. Dia cakap lambat. Allah. Rehat apa? Main satu ada macam tu lah. Apa itu? Apa saya tak tahu lah. Baik Ustazah. Masuk dalam blog. Tadi isi sikit. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih korang. A few moments later. Hana pun lapar ni. Ya. Sekarang Acak buat Macam tadi. mana balik. Aduh. Tapi tak habis lagi vlog ni. Tunggu kalau balik rumah. Habis lah. Kalau tak balik, ada. Balik. Okey, jalan elok. Jalan elok. Jaga diri. Okey. Bye, jumpa lagi. Bye-bye. Ni maksudnya dah sampai Mafrok. Masih nak pergi makan sejam Ben. Welcome to Mafrok. Welcome to Mafrok. Selamat kemahiran untuk vlog lah. Lek lu tu rumah. Dah sampai. Zanjabil. Belakang ni. Hostnya kita. Aiwa Zanjabil. Weh, semangat ni, semangat. Tak, yang paling semangat belakang ni. Belakang tu paling semangat. Zanjabil. Dan jabil guys. Yana suka honey mustard. Aku suka bumi. Sedap. Tiba-tiba dah bayar. Bukan banyak. Tiba-tiba dah bayar. Macam mana ni? Tak tahu nak terima kasih kat Power Pak Izzy. Sebab saya tak mengaku. Macam mana? So kami dah kenyang. Perut dah penuh. Dia pun ada bungkus lebih untuk Nuha kat rumah. Sumpah tak tahu nak terima kasih kat siapa sekarang ni. Nak dia nak terima kasih. Dia bersyukur. Tapi aku nak belanja. Dia dah niat dah. Tiba dia belanja orang lain. So belanja saya. Terima kasih doh. Dek, Hana dah niat dah. Niat penting. Terima kasih tau. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for. Thank you for. Susah ya. Masing. Dah balik. Dah balik. Esok nak kelas ke tak? Tak tahu. Pakai spek. Pakai spek. Tak ada. 2 weeks later. Dan akam. Buat 23K MVP ya. So saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sebab terima takdiman daripada saya dan Pak Izzy. Usaha korang untuk menjayakan program ni, tanpa korang confirm saya dengan Pak Izzy tak dapat menjayakan program ni dengan sejaya-jayanya macam
sekarang macam tu. So hari ni kami ada Kita orang pagi tadi baru lepas grad. So malam ni kita makan-makan postmortem. Ada vlog kot nanti buat-buat gini. aku masukkan vlog pertama. Tapi macam 20 Vlog pun tak tahu sebab pertama kan. Ni kan postmortem kan. Bagasi lemak. Ni perlu ke ni menyandung-menyandung? Tak mungkin lah. Kau mahu pudan. Tutup lah. Pedas guys. Pedas gila. Tidak pedas kan ni? Makan ada sambal kan. Yana dah buat perempuan. Ada perempuan kenapa tiga kau? Senyap dah. Hi guys. Welcome back. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. It's me, Liana Wahab. Hi guys. How are you? Geli. How are you today? How are you Potter? Pota. So dah sampai ke penghujung video. Jangan lupa like, comment, share, And subscribe. subscribe pun jangan lupa untuk kita punya video seterusnya. Bye bye. Bye bye.